Assalamualaikum, bertemu kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Hari ini 5 hari bulan 3, jam menunjukkan 4 suku petang. Okey, hari ini Alhamdulillah hari yang ketiga saya berada di rumah customer ni. Okey, syukur Alhamdulillah. Ni poin yang kita dah tarik. Saya dah keluarkan. Esok insyaAllah saya akan fitting DB ni, kita tengok macam mana sebab ada owner minta ada penambahan poin. Nak ikutkan poin yang sebelum ni di plan tu dah selesai. So ada penambahan lagi, nak tambah soket dekat bahagian situ. Ni soket yang poin pertama. Saya tak ada looping ni satu circuit terus direct pergi DB. Esok kalau nak tambah lagi 2 ataupun 3 soket, insya-Allah dah tak payah kacau dekat DB, looping aja kat sebelah ni insya-Allah. Okey, ni circuit yang pertama untuk litar soket. Dan ni untuk yang kedua, point soket. Tengok tak ada looping terus direct 3 line wire saja. Kat sini ada 2 point. Satu poin lampu tembok dan satu lagi poin kipas berserta dengan ada penambahan poin lampu. Ni pun penambahan tadi. Owner minta kita tambah lampu kat sini. Ni wire switch saya dah tarik. Tinggal ambil poin neutral dengan earth dekat kipas. Ni satu poin ni khas dia punya saja. Kipas dengan lampu baru ni satu skirt. Sama juga tembok tu. Ada 2 unit lampu tembok tu pun satu skirt. Sini ada poin CCTV. Kabel warna biru ni 1.5 pun satu MCB dia punya saja. Dan ni lagi satu poin CCTV. Wire warna biru pun khas satu MCB dia punya saja. Okay, syukur Alhamdulillah. Saya update untuk progress hari ni. Okay, tu. Saya guna flexible warna oranye. InsyaAllah heavy duty. Ni kita jalan soket 2x1. Penuh wire. Kawasan tak adalah luas mana pun. Tapi insyaAllah saya buat yang terbaik. Okay, jom kita tengok bahagian atas. Okay, saya guna flexible warna oranye. InsyaAllah flexible ni keras Ni heavy duty. Okay, ni nanti saya tutup dia punya cover. Tak skru. Okay, ni pipe. Terus direct sampai ke ujung sana tu. Nampak tak? Tu point yang pertama. Belok turun sini. Okay, ni straight terus pergi DB. Syukur Alhamdulillah. Saya nak kemas-kemas, nak balik. Nak rehat-rehat. Ambil anak balik sekolah. Dan saya tunggu waktu berbuka insyaAllah. Kita tengok banyak ni untuk future akan datang. Inilah saya punya cara. Saya tak ada looping sana looping sini. Sebab tu harga saya mahal. Poin saya buat asing-asing. Tak ada looping. So banyak wire kita guna. Untuk spek ni kita guna wire mega cable high quality insyaAllah. 1.5, 2.5 semua mega cable. Okay, insyaAllah. Nanti saya buat video untuk fitting DB. Ni pun dia punya metal plate dah sampai. Kita guna EPS. Allahu Akbar. Kita guna EPS 36W. Okay, right. InsyaAllah esok saya update lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.